Okey. Bangun semua. Selamat pagi murid-murid. Okey, sebelum anda semua duduk, saya ingin pastikan kelas ini bersih ya. Jadi pastikan sekeliling anda tu tak ada sebarang sampah sarap ke apa. Kalau ada, kutip dan lepas tu buang kat tong sampah kat luar kelas. Okey? Dah bersih ke kelas? Okey, dah bersih. Anda semua boleh duduk. Sementara itu kita, hari ini hari apa? Isnin. Tarik 25 bulan 12 2026. 25. Okey, kehadiran pula. Semua hadir ya? Okey. Okey, semua orang hadir. Apa khabar semua murid-murid hari ini? Rasa bertenaga tak pada pagi ini? Okey, bagus. Bagus. Itu yang saya nak dengar ni. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas kita, ada sedikit aktiviti lah. Memang biasa, mesti ada aktiviti dengan Cikgu Akash. Okey. Murid-murid, saya mahu kamu semua melihat dua buah gambar ini dan memberitahu saya apa yang ada dalam gambar-gambar ini. Alif menjawab sistem pipeline penyaliran air. Okey. Sistem rawatan air. Macam logi lah. Okey, boleh juga. Gambar yang kedua pula itu apa? Stadium lah kan, secara lazimnya dia merupakan stadium. Tetapi stadium ni tak silap saya merupakan stadium American football yang dimainkan di Amerika Syarikat tu. Okey. Tapi sekarang kita lihat dalam gambar yang kedua, slide kedua pula. Apa yang kamu boleh memberitahu saya tentang dua buah bangunan yang dilihat dalam slide ini? Okey, mereka merupakan tua. Nampak lama? Ya, betul. Diperbuat daripada batu. Tu memanglah. Tapi sekarang saya nak tanya pula, apakah persamaan antara slide tadi dengan slide sekarang ini? Okey, dia mungkin dia memainkan peranan yang betul. Mereka memainkan peranan yang sama. Okey, biar cikgu jelaskan ya. Tadi apa yang kau jawab tu betul. Ini merupakan sistem penyaliran air, manakala ini merupakan sistem stadium pula. Stadium. Tetapi dalam slide kedua pula, dia menunjukkan benda yang sama, yang wujud ribuan tahun dahulu, tetapi dalam konteks tamadun Rom. Jadi yang gambar pertama merupakan apa? Dia merupakan aqueduct juga. Dan manakala gambar kedua merupakan amphitheater. Nanti kita akan pelajari secara lebih jelas. Tetapi topik ini berkisar dengan bangunan-bangunan inilah. Sebab hari ini topik yang kita akan pelajar pada hari ini merupakan peningkatan seni bina dalam tamadun Rom. Dan saya ingin memastikan bahawa murid-murid akan mempunyai membincangkan, tulis ya, peningkatan tamadun Rom, manakala semua seni bina ini sememangnya kan mempunyai punca dia dan dia merupakan akal pandai individu-individu yang wujud pada suatu waktu itu. Jadi kami juga akan membuat dua kesimpulan
tentang kepentingan seni bina sebagai lambang intelektual. Tapi ini merupakan tajuk kita lah pada hari ini, meningkatan seni bina dalam tamadun Rom. Jadi murid-murid bersedia ke hari ini? Okey, bagus. Kita akan pergi ke bahagian seterusnya lah. Kat belakang tu. Okey, sebelum ini saya nak menunjukkan gambar-gambar ini pula. Rasanya bangunan ini terletak di mana? Okey, Itali, ada nama Itali kan. Okey, kita cari yang lain pula. Okey. So kita lihatlah di sini amphitheater. Tapi ini merupakan aerial view lah, dari atas kita lihat muka amphitheater ni. Aplikasi yang cikgu gunakan ni merupakan aplikasi Google Earth ya, Google Earth. Jadi dia agak mudah untuk digunakan. Dan sekarang kamu dah lihat bangunan ni kan. Sekarang kita akan melihat ciri-ciri di sebalik bangunan ini. Kenapa dia dibina, macam mana dia dibina dan sebagainya. Okey, sekarang kita akan melihat ciri-ciri di sebalik pembinaan bangunan Rom, iaitu ada 3. Pertama sekali, struktur kubahnya. Okey. Struktur kubah ini penting murid-murid kerana kubah ini merupakan antara rekaan yang kita boleh memang menyatakan bahawa disumbang oleh tamadun Rom, kerana mereka lah yang pertama untuk mewujudkan desain kubah ni seperti yang tadi kita lihatkan dalam gambar Pantheon ni. Dalam Google Earth kita mungkin tak lihat secara jelas kat sini, tetapi tadi kita dah lihat dah yang ada kubah di atas tu, dan itu merupakan salah satu daripada rekaan yang kita boleh menyatakan amat istimewa lah untuk golongan Rom, kerana ia merupakan sesuatu estetik yang mereka telah mewujudkan dan juga merupakan satu inovasi yang besar, kerana selepas mereka itu, ketika zaman kegelapan di Eropah, tak ada siapa dapat mewujudkan desain kubah, dan ia hanya dapat dicipta semula pada zaman Renaissance 1600-an begitu. Jadi kita boleh lihatlah, sekali lagi kita membayangkan berapa banyak genius yang perlu dalam sesuatu tamadun itu untuk mewujudkan desain yang begitu orang katakan timeless. Dia tak dapat dicipta semula sehingga ada orang memang betul-betul fokus terhadap desain itu. Yang kedua merupakan keberanian, saiz dan ruang. Dan ini adalah kerana orang Rom telah melihat rekaan-rekaan ciptaan mereka itu sebagai sebahagian daripada ketamadunan mereka. Jadi tamadun Rom ini merupakan satu tamadun yang amat megah dan juga kaya, sebab mereka merupakan golongan penakluk daripada sesuatu bandar kecil iaitu Rom di Itali. Mereka telah meluaskan empire mereka sehinggalah Mediterranean, sehingga Afrika juga, dan juga
ke dunia Arab seperti yang kita kenali pada masa kini, di Syria, di Palestin dan sebagainya. Jadi markas-markas mereka terletak di banyak tempat dan ia juga dapat dilihat dalam pembangunan mereka juga dengan kapasiti yang besar, mesra pengguna dan sebagainya. Jadi ia menunjukkan kemegahan ketamadunan mereka. Dan yang ketiga merupakan penggunaan hiasan. Sebab mereka menggunakan barang-barang berharga seperti cat emas, mozaik dan sebagainya untuk meningkatkan daya ketarikan bahan-bahan binaan mereka. Seperti yang kita lihat, tiang-tiang Yunani yang mereka ambil pun, mereka memang dapat sumbangan daripada tamadun Yunani, tetapi mereka telah memperkembangkannya mengikut visi sendirilah. Okey? Jadi sekarang kita dah lihat ciri dia, kita akan melihat beberapa bangunan pula yang ikonik lah. Tadi kita dah melihat Pantheon kan? Okey. Ini merupakan Colosseum. Jadi Colosseum, mungkin anda semua pernah tengok filem Gladiator kan, yang baru-baru ni Gladiator 2 pun pernah keluar. Dia merupakan binaan yang melambangkan keagungan tamadun Rom yang dibina oleh Maharaja Vespasian dan kemudiannya diteruskan oleh anaknya Titus. Dan juga merupakan tempat mengadakan persembahan besar seperti acara Gladiator misalnya, di mana merupakan perlawanan antara pahlawan-pahlawan yang agung di tamadun Rom. Tetapi Colosseum juga digunakan untuk perlumbaan, untuk acara sukan juga seperti bergusti dan juga perlumbaan kuda, perlumbaan kereta kuda juga. Dia merupakan apa yang kita boleh mengatakan stadium lah pada masa kini. Sebelum ini orang Rom pun ada stadium, tetapi mereka panggil dia Colosseum. Kedua pula merupakan Pantheon. Pantheon dibina oleh Marcus Vicinius Agrippa dan dibina semula oleh Maharaja Hadrian. Pantheon. Ini dah sistem maharaja lah, zaman maharaja Rom. Jadi dia merupakan sebuah tempat penyembahan dewa-dewi yang dipuja oleh mereka, di mana semua dewa-dewi utama yang dipuja oleh tamadun ini, patung-patung mereka itu diletakkan dalam kuil inilah, dan merupakan mengambil gaya binaan zaman Yunani, terutamanya di bahagian hadapan yang kita lihat ni. Semua tiang-tiang ini merupakan inspirasi daripada tamadun Yunani. Sebab tamadun Yunani telah mempunyai banyak pengaruh terhadap tamadun Rom. Dengan tamadun Yunani ini merupakan antara tamadun yang paling purba di dunia, dan lazimnya lah tamadun Rom pun ada mengambil sedikit inspirasi daripada rekaan mereka. Tetapi puncak Pantheon tadi yang kita membincangkan, kubah itu merupakan oculus yang membenarkan orang melihat kawasan sekelilingnya itu. Ini merupakan amphitheater. Jadi amphitheater ini tersebar ya di semua tempat yang mempunyai tamadun Rom. Ada amphitheater. Kita membayangkanlah anda letakkan diri dalam minda seorang penonton di Rom dalam amphitheater ni, yang di mana ada ribuan orang duduk sekeliling anda semua sedang menonton acara seperti perlawanan gladiator lah, ataupun persembahan puisi lah di satu arena yang terbuka macam ini. So kewujudan binaan amphitheater ini menjadi bukti nyata bahawa masyarakat itu sememangnya menggemari aktiviti di luar rumah juga. Dan tadi yang kita melihat aqueduct. Aqueduct itu merupakan sebuah saluran penyaluran air lah yang digunakan, di mana mereka menggunakan air daripada Gunung Ganang berdekatan dengan bandar, dan mereka menyalurkannya ke rumah-rumah mereka juga. Dan juga merupakan satu cara untuk mengeluarkan sisa kumbahan menjadi sistem toilet lah yang awal. Jadi
Saya nak menanyakan satu soalan kepada anda semua. Kamu dah mendengar semua penjelasan saya ini. Kamu rasa tamadun ini dengan semua binaan-binaan agung ini, adakah mereka ini merupakan sebuah tamadun yang intelektual atau tidak? Okey, intelektual. Okey. Apa sebab? Okey, bagus. Sebab dia dapat membina semua benda-benda ini, bangunan-bangunan yang agung, dengan menggunakan teknik-teknik yang kita boleh mengatakan agak revolutionary. Sebab mereka menggunakan batu bata, simen, dan dapat mendirikan bangunan-bangunan yang agung ini. Okey, murid-murid, fokus fokus lagi. Sekarang kita akan pergi ke langkah seterusnya juga, di mana saya nak anda semua membahagikan diri. Dah ada 20 orang pelajar kan. Jadi membahagikan diri kepada empat buah kumpulan. Dengan kumpulan satu akan ambil Colosseum, kumpulan dua Pantheon, kumpulan ketiga Amphitheater, dan kumpulan keempat merupakan Aqueduct. Cepat murid-murid. Okey, dah bahagikan ya. Sekarang saya akan terangkan semula cara menggunakan Google Earth ni. Kan tadi dah tunjuk kan. So hanya masukkan macam tempat yang kamu nak kaji itu, seperti Pantheon tadi. Pantheon di Rome. Pantheon, okey. Dan ada beberapa pilihan di sini. Ada pilihan 2D ataupun Street View. Street View tu maksudnya macam kamu berjalan kat situ. Dia lebih baik menggunakan dengan tablet, boleh juga. Tetapi sekarang saya guna mouse ya. Mouse dan arrow key pun boleh menggunakannya juga. Jadi kita melihatlah ada perbandingan ketara antara bangunan moden dengan bangunan kini. Parthenon sini je ada kedai kebab kat sini. Kan? Agak unik. Okey, jadi sekarang saya nak ke semua kumpulan untuk menghasilkan gambar AI. Dan saya akan mengajar sedikitlah cara menggunakan aplikasi-aplikasi AI. Saya akan mencadangkan 2 buah bahan. Jadi untuk saya memberi contoh sajalah, okey. Make a prompt for an AI pic of Pantheon in HD. Prompt tu merupakan arahan yang kita beri kepada AI, okey. Dia sedang membina. Okey, so sekarang Pantheon, mereka telah membuat dalam Pantheon juga. Kalau kamu nak lebih spesifik, kamu boleh cakap I want this picture to be done outside. Maksudnya saya nak gambar ini untuk menunjukkan luaran Pantheon itu. Nanti kamu buatlah sendiri, okey? Boleh menyuruh AI ni untuk mencipta ayat ataupun gambar. Google Gemini boleh membuat dua-dua pun. Tetapi saya juga lebih menyukai menggunakan Leonardo AI. Jadi app Leonardo AI ni kita boleh membuat video juga. Jadi saya buat untuk Parthenon jugalah, okey? Nanti buat yang baru ya. Contoh. Dia akan memakan beberapa token lah. Dan saya dalam free plan. So oleh itu gunakan yang free sajalah, sebab ini merupakan sesi pembelajaran saja kan. So kita akan tunggu. Anda boleh membuat gambar ataupun video jugalah. Seperti yang ini ada pilihan dia, ada gambar dan juga video. So kita perlu tunggu beberapa masa. Sambil itu, sekarang kamu semua faham kan macam mana nak buat? Okey, jadi sekarang saya membagi kamu semua masa untuk membuat sendiri. Okey? Kalau memerlukan pertolongan, saya dekat sini saja, okey? Jangan segan nak minta pertolongan. Okey tak murid-murid? Dah bersedia ke untuk pembentangan?
Okey. Saya bagi ruang kepada kumpulan pertama. Kumpulan pertama boleh membentang sekarang. Kumpulan Colosseum ya. Baiklah murid-murid, saya dah bagi komen dan juga penambahbaikan untuk semua kumpulan dan okey. Okey. Sebelum kita akhir kelas ini, saya ingin tanya dua orang murid untuk mewakilkan diri untuk memberi refleksi tentang apa mereka belajar dalam kelas ini. Okey, bagus, bagus. Jadi pada hari ini kita belajar tentang nombor 1, ciri-ciri di sebalik tamadun Rom itu. Di mana struktur kubah, keberanian saiz dan ruang berapa besarnya, dan juga penggunaan hiasan dalam bangunan-bangunan mereka. Serta kita dapat melihat beberapa bangunan-bangunan unik dan juga ikonik untuk tamadun Rom seperti Colosseum, Pantheon, Amphitheater dan juga Aqueduct. Dan kita dapat mengenal pasti bahawa semua bangunan-bangunan ini mempunyai fungsi mereka dan menunjukkan bahawa tamadun Rom itu sememangnya merupakan sebuah tamadun yang bersifat intelektual dan bukannya mendapat keagungan tamadun mereka itu untuk secara sewenang-wenangnya, sebab mereka membina semua bangunan-bangunan yang agung ini. Jadi sebelum kita habiskan kelas, saya ingin memberikan sedikit kerja dalam bentuk lembaran kerja. Pastikan anda habiskan kerja ni ya. Okey, dah habis. Okey, baik murid-murid. Bangun. Terima kasih kelas.